Bayangkan, dia kata kalau kita kata kita boleh kawal, kita kill that robot. Tapi kita kena faham, kita ada internet. Dia dah boleh duplicate. Dan katakanlah kita kill di Malaysia, tetapi dia duplicate dan dia buat di mungkin di Singapore ataupun Indonesia. Dia dah boleh download, dia dah boleh create lagi kat sana. Jadi macam mana you're killing them? Anda sedang mendengar USIM Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama podcast USIM kali lagi. Dan kali ini kita akan bersama barisan profesor-profesor atau pakar-pakar daripada Universiti Sains Islam Malaysia yang akan berbicara tentang isu semasa berdasarkan kepakaran bidang masing-masing. Dan hari ini kita amat bertuah kerana kita dapat bersama seorang profesor dan pakar daripada USIM dari Fakulti Sains dan Teknologi, iaitu Profesor Rosalina Abdul Salam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana datang. Bukan senang dapat Prof ni Kita dah book dah lama dah, akhirnya dapat juga Prof Rosalina. Dan hari ini kita akan bercakap tentang satu isu yang sangat relevan, yang kita tak boleh lari daripada isu tersebut, iaitu Artificial Intelligence atau dalam bahasa Melayu ni kecerdasan buatan. Dan hari ini tajuk podcast kita ini adalah AI, ancaman atau peluang. Dan saya rasa itu adalah antara topik yang semua orang nak tahu, terutama dalam bidang kita ni Prof, dalam bidang pendidikan tinggi ni. Artificial Intelligence ni memang sesuatu yang kita tak boleh lari. Okay? ChatGPT sebagai contoh, perkara yang dah jadi macam normalized, kita gunakan hari-hari. Tetapi ramai juga menyatakan bahawa AI seems to be not a very healthy, a good thing. Sebelum kita pergi ke point tersebut, Prof, apa itu sebenarnya AI dan mengapa ia sangat impactful? Semua orang cakap pasal perkara tersebut. Silakan Prof. Okey, baik. Terima kasih Dr. Faizal kita sudi jemput saya ke sesi podcast USIM ni. Sebenarnya kalau dalam bahasa layman AI itu kalau kita kata dia sebenarnya adalah satu teknologi dan juga teknik yang kita gunakan dan yang membenarkan supaya mesin ataupun alat atau perisian software itu menjadi pintar. Macam kita pelik pula kan, fikir macam mana teknologi ataupun teknik ni boleh jadikan alat-alat tu pintar. Contohnya kalau phone kita dengan adanya teknologi AI dia jadi smartphone. Kalau kita punya TV dengan adanya AI dia jadi smart TV. Itulah antara bahasa mudahnya. Tapi macam mana sebenarnya bagaimana dia boleh jadi pintar? Itu mungkin menjadi persoalan sebab kita tahu ada smartphone, smart TV dan perkara ni bukanlah baru. Sebab yang menjadi macam tadi Dr. Faizal kata dia jadi baru tu sebab tiba-tiba semua orang sebut AI. Tapi sebelum tu dah ada, lama juga kita dah ada smartphone, smart TV. Jadi kalau dalam bahasa mudah juga kita nak cerita macam mana benda tu boleh jadi pintar. Okey, saya bagi contoh yang agak mudah. Contohnya kalau kita ada kerusi, kita ada kerusi dan kita ada teknologi atau teknik tadi. Jadi kita gunakan teknik tadi. Ini salah satu cara lah dalam AI itu sendiri. Kita akan latih dia, kita akan didik. Macam anak kecil, baby. Kita ajar, kita tunjuk satu objek, kita sebut dia berkali-kali kan. Macam tu juga AI ni kalau kita kata dalam pembelajaran mesin tu sebenarnya ataupun machine learning, itulah yang kita buat. Kita akan melatih dia. So jadi katalah kerusi yang pelbagai bentuk ni, kita pun melatih dia dalam 100 objek kerusi. So lepas kita latih 100 kerusi ni, yang kerusi yang kita latih ni satu hal, tapi bila kita bagi kat dia kerusi baru, dia dah boleh identify itu sebagai kerusi. Kenapa tadi dalam teknik tadi tu ada mathematical formulation yang membuatkan dia menyimpan feature-feature dia tu ataupun corak-corak tertentu yang mengatakan itu adalah kerusi. Jadi itu yang membuatkan tadi alat tadi menjadi pintar sebab kita tidaklah masuk semua macam database atau macam tu kan. Kita masuk semua konten, ini tidak. Kita melatih dan dia berkembang dari situ dan dia akan ambil, dia akan tengok yang dekat, dia akan cari yang chances yang dekat, nyatakan itulah objeknya. Itu dalam konteks tersebut lah. Tapi bila kata so impactful tu tadi, kita lihat yang apa yang berlaku, yang bila mana tiba-tiba je semua orang sebut AI. AI ni bila penghujung 2022 di mana ChatGPT menjelma. Jadi ChatGPT ni sebenarnya dia adalah salah satu juga cabang AI. Dan dia di bawah Natural Language Processing. So kalau Natural Language Processing ni pun bukan benda baru,
Tetapi bila mana dia menggunakan data yang banyak untuk latihan tadi, berbilion-bilion, maka dia ada large language model. Large language model yang baru ni adalah sekitar tahun 2020 macam tu. Jadi bila dia dah ada banyak sangat data, jadi lebih dia menjadi, sebab dia kalau natural language processing ni ataupun LLM, dia lebih kepada interaksi kita dengan menggunakan bahasa manusia lah. Tak kira lah bahasa Melayu ke bahasa Arab ke apa, menggunakan bahasa yang difaham oleh manusia. Kalau sebelum tu kita banyak tengok bahasa mesin lah kan, tapi yang ini memang natural language lah. Jadinya bila ChatGPT ada, bila mana society, masyarakat tiba-tiba dapat menggunakan secara percuma. Sebab sebelum tu kalau ada pun secara kecil-kecilan, kena subscribe, kena bayar. Tapi bila dia percuma, semua orang jadi teruja lah kan. Bila tanya dia jawab, bila tanya dia jawab. Jadi itu yang jadi impactful tu. Dan pengaruh dia tu sebenarnya sebab bila dia jadi terlalu mudah sebegitu, maka dia memberi kesan kepada semua ruang lingkup dalam kita punya masyarakat ni lah. Termasuk perbankan, medical, dan kita di universiti lagilah affected. Student guna, anak-anak kecil pun pakai kan ChatGPT, tanya ChatGPT. Jadi dia sedikit sebanyak dia mempengaruhi kehidupan seharian kita, kebergantungan kita. Jadi itulah mungkin sedikit overview. Okay. Salah satu bila Prof cakap ChatGPT tu, salah satu apabila kita guna ChatGPT tu, dia seperti boleh membantu kita buat keputusan. Prof cakap tentang kebergantungan. Dia seperti has his own mind yang tolong kita. Kita bercakap dengan dia. Dia yang tolong kita. Sampai kadang-kadang kita malah nak fikir dah. So soalannya adalah, betul ke AI tu boleh buat keputusan sendiri? Okay. Balik kepada tadi kan, kita latih dia kan. Bila kita latih dia, dan dia punya data bukan macam kalau memory kita pun agak limited dengan apa bahan yang kita baca. Tapi large language model ni dia ambil semua benda yang ada dalam internet. Lebih besar daripada buku-buku yang kita duk baca tu. Kalau kita sebagai manusia, berapa banyak buku yang kita baca walaupun kita dalam dunia akademik kan. Berapa puluh buku yang kita baca, berapa ratus buku yang kita baca. Tapi dia mengambil banyak data. Jadi dari situlah dia dia membuat keputusan. Dan dia membuat keputusan tu berbalik kepada teknik tadi ataupun algoritma tadi. Sebab dia ada chances. So kalau kita yang biasalah, kalau dengan orang yang biasa dengan matematik atau komputer, ataupun again dalam bahasa mudahnya, dia akan kita latih. Bila kita latih tu, chances dia akan mengikut rentak macam mana, probability dia. Chances dia ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, lebih kurang sebegitulah. Jadi akhirnya dia akan membuat keputusan dia sendiri sebab kita dah tak boleh, sebab chances tu bergantung kepada formulation tadi. Mathematical formulation tadi. So kalau kita rasa sepatutnya jawapan dia A atau B, tetapi kan probability tu dia akan mengikut data yang banyak tadi, dan akhirnya kita nampak dia seperti membuat keputusan sendirilah. Itu machine learning itu, di mana melihat kepada data tersebut. Lagi banyak lagi bagus. Dia kan, although formulation, dia punya formula ialah macam dah ni, macam tu, tetapi bila melihat kepada datanya, dia akan mengikut. Sebab dia akan evolve. Data tu akan evolve. Dan kita, algoritma kita ni recursive. Jadi bila dia recursive, dia akan keep on running dan dia akan tengok yang mana. So dia akan cuba generalize. Macam kerusi tadi, dia akan generalize. Dia belajar 100 je, tapi dia generalize kan. Jadi data kita tadi, dia dah ambil sebegitu banyaknya, kemudian lagi banyak data datang. So dia akan cuba generalize kan. Jadi generalization dia tu yang membuatkan kita nampak dia buat decision lah, tapi memang sebegitulah dia cara dia bekerja. Bila Bro cakap ni macam kita pun rasa, I pun rasa seram jugalah bila kata macam tu. Okay, so kalau kita lihat pada society hari ni, ada yang mengatakan bahawa tidak, it's just a machine. Dia takkan belajar, dia takkan tahu, dia kita lebih dominant kepada dia. Tetapi at the same time, bila Prof cakap, maksudnya they can be intelligent based on the data. They can be intelligent on the data. They are intelligent in a way. Kalau kita kata, sebab dia punya data tu lebih banyak. Dia reservoir dia of punya data. Bank data dia tu lagi besar daripada bank data kita. Dan ialah kita kadang-kadang manusia ni pun boleh juga lupa dan sebagainya. Dia lebih accurate lah dari situ. Walaupun kita nak kata accurate tadi, chances atau probability tu boleh juga membuat bias ataupun dia akan cenderung. Katakanlah data kita tu lebih kepada masyarakat Malaysia. Dan kalau China, di negeri China,
negara China mungkin dia lebih cenderung kepada rakyat dia. Jadi bias tu akan ada. So probability tu pun akan mengikut apa data yang kita masukkan. Siapa yang bangunkan? Siapa apa yang data bangunkan? yang kita bangunkan? Apa data yang kita masukkan? So bias lagi besar tu lagi bagus lah. So sekarang ni banyak kita ambil daripada internet lah. Kalau kita duk buat, kalau kita tanya ChatGPT, dia ambil juga apa yang kita tanya kan. Sama juga kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, kita ada Insta kan. So dari situ dia boleh mengambil itu yang data privacy, akan ada clause kan, kita membenarkan atau tidak. So perasan kan biasa kita guna akaun kita. Ya betul. Dia sebenarnya saya rasa timbul isu berkaitan dengan bahayanya AI ni apabila dia panggil the father of AI, dia kata Geoffrey Hinton ni pakar dalam kecerdasan buatan dan juga bekas penyelidik Google, mengatakan bahawa AI mungkin akan menjadi lebih bijak daripada manusia. Prof cakap dah tadi, ya mungkin. Tapi apa yang lebih merisaukan yang beliau cakap adalah there is a 10% to 20% chance AI will lead to human extinction in 3 decades. Katanya. Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Okey, baik. So kalau perkara macam ni kan, kalau kita lihat tu sebab dia bercakap kira dia punya intelijen tu akan surpass lah dari segi intelijen manusia sendiri, dan dia ada autonomi dan kita dah tak boleh kontrol. Itulah sebenarnya pandangan Geoffrey Hinton ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut nak bincangkan perkara tu, saya nak sentuh mengenai ancaman dan peluang tadi. So kalau kita tengok dari segi positif yang sekarang ni, peluang tu banyak lah sebab dia membantu. Kalau dia dari segi perubatan, dia membantu kita punya doktor-doktor perubatan kita membuat decision. Sebab tadi kan tanya sama ada dia boleh tak buat keputusan. So dengan adanya data-data patient tadi daripada situ dia boleh analyse dah. Walaupun kita perlu seorang doktor di situ, tetapi dia dapat mempercepatkan dengan data yang banyak kalau ada ya. So jadi dari perbankan, ekonomi, politik, kita punya PMP, pengajaran dan pembelajaran memang sangatlah membantu kan. Jadi banyak peluang yang ada dan juga memberi manfaat, membantu kerja kita seharian lah sebenarnya dengan Google Assistant, Gemini, kita ada ChatGPT, DeepSeek ya, macam-macam. Jadinya kalau kita tengok pula dia punya ancaman, sebelum kita tengok lebih jauh apa yang Geoffrey Hinton kata tu, ancaman yang biasa ni kadang-kadang kita risau data privacy kita, kita risau security kita, internet kita, orang masuk semua kan, itu juga ada. Dan satu lagi peluang pekerjaan. So baru-baru ni kita tengok di Indonesia 60,000 pekerja lay off a few days ago lah kan. Jadi memanglah kita tidak salahkan AI ataupun teknologi AI itu sendiri. Tapi kita faham memang kita ada masalah ekonomi dunia, kita ada peperangan dan sebagainya. Tetapi salah satu faktornya juga adalah teknologi. Sebab kalau di Indonesia kilang tekstil dia, kalau dulu dia bergantung banyak kepada pekerja dia. Tapi dengan adanya teknologi-teknologi ni, katakanlah kita yang baru nak buka, kita akan pakai teknologi yang baru dan kita dapat kos tu dapat dikurangkan. Jadi kilang yang memang gunakan tenaga buruh yang banyak ni dah tak boleh compete. Jadi dia terpaksa tutup. Itu mungkin antara salah satu faktor lah yang berlaku di Indonesia, dan juga di negara-negara lain pun kita tengok banyak laying off semenjak ni lah kan. Okey, satu lagi ancaman yang besar juga adalah bila kita guna large language model tadi itu, kita perlukan data yang sangat besar. Jadi kita ada data center. Kita dan LLM sendiri itu perlu proses teknik-teknik kita. Dia menggunakan tenaga yang sangat tinggi dan mengeluarkan juga karbon ataupun karbon dioksida lah yang boleh mencemarkan alam sekitar, jadilah global warming lah, apa semua kan. Itu juga ancaman sebenarnya. Walaupun secara tak langsung memanglah kita cakap pasal teknologi hijau, tapi dia bergerak pantas. Bila dia bergerak pantas, kita tak sempat teknologi hijau kita, dia dah ada juga kemudaratan kat situ. Kita tengok lagi banyak. Semua orang nak buat LLM sekarang ni. Jadi lagi banyak, lagi besar data center, itu juga memudaratkan. Itu antara faktor-faktor yang ancaman lah. So kalau kita nak tengok LLM yang apa yang dinyatakan oleh Geoffrey Hinton ni, juga bukan saja Geoffrey Hinton, Elon Musk pun, dia orang ni sangat risau dengan apa yang berlaku, akan berlaku. Benda tu tak berlaku lagi, tapi dia orang anticipate benda tu akan berlaku. Okay. Berbalik kepada tadi, kita tengok apa tu AI.
Satu lagi, selepas AI sebenarnya adalah generative AI. So generative AI ni adalah kategori yang ChatGPT tadi. Yang tadi saya sebut tadi smartphone, mungkin yang itu AI. Lepas tu kita go a bit further di mana kita ada generative AI. So dia lagilah bijak, lagi banyak data dia semua. So jadi yang itu kita panggil generative AI. Tapi dia menyelesaikan satu-satu masalah lah. Interaksi, komunikasi macam tadi. Satu lagi yang mungkin akan berlaku yang merisaukan itu adalah artificial general intelligence. So tadi kan saya cakap pasal generalization kan. So kalau bila dia jadi, yang ni belum lagi berlaku, tapi dinyatakan mungkin ada yang kata 5 tahun, ada yang kata 10 tahun. So yang itu baru AGI lah, ataupun artificial general intelligence. So kalau itu berlaku, makanya kita akan ada yang setara dengan kita. So kita macam hari ni, kita datang kerja, kita buat podcast. So jadi dengan adanya AGI tu, dia pun boleh macam tu. Dia balik rumah, dia boleh kemas rumah. Kalau itu dalam bentuk robot lah, kalau dalam bentuk fizikal. So dia boleh kemas rumah, dia boleh jaga anak, dia boleh buat pelbagai perkara. Kerja yang kerja yang hari-hari record semua dia boleh buat. Dia boleh buat, tapi masih dalam kawalan. Maksudnya manusia masih boleh mengawal perkara tu. Itu yang kita panggil AGI. Tapi next after that adalah technological singularity, di mana dia melangkau kebijaksanaan manusia, dia ada autonomi dan kita dah di luar kawalan. So itu yang sebenarnya Geoffrey Hinton, Elon Musk yang kata risaulah benda tu sekiranya berlaku. Sebab tu dia kata tadi 2 to 3 decades ya. Yang AGI ni, yang general AI mungkin dalam 5 tahun, mungkin dalam 10 tahun. Tetapi yang lebih pada tu mungkin 20 tahun kan. Kita tak nampak lagi, tetapi benda tu boleh berlaku sebab kita, kalau orang komputer ni, kita nampak algoritma teknik tu possible. Sebab recursive tu akan berlaku dan sampai ketikanya kita tak dapat hentikan dia. Okay, sorry, it sounds like science fiction. Like they can have their own society lah. Ya, betul. Jadi kan bayangkan, contohnya kalau kita ambil lagi satu bahasa mudah kita katakanlah hari ni kita ada tadi robot yang dah boleh buat pandai semua tu. So dia pun dah ada. Tetapi dia mungkin bila dia dah sampai sepasing kita punya intelligent, dia dah rasa dia dah boleh buat masih menggunakan tadi teknik algoritma tadi, sebab otak kita pun sebenarnya kita ada neurons dalam kepala kita kan. So jadi bila dia rasa dah sebegitu, dia sampai ke tahap tu, bayangkan dia kata, kalau kita kata kita boleh kawal, kita kill that robot. Tapi kita kena faham, kita ada internet. Dia dah boleh duplicate. Dan katakanlah kita kill di Malaysia, tetapi dia duplicate dan dia buat di mungkin di Singapore ataupun Indonesia. Dia dah boleh download, dia dah boleh create lagi kat sana. Jadi macam mana you're killing them? So this is what antara yang kerisauan tu berlaku, maksudnya boleh spread. Tetapi of course lah kita boleh kawal dengan adanya firewall ke apa, mungkin kita tengok nantilah antaranya. Tapi kerisauan dia memang possible. So saya nak bagi contoh 2 movie lah science fiction, sebab tadi Dr. Faizal sebut pasal science fiction So jadi kalau yang biasa lihatlah The Creator dengan Megan. So kalau The Creator ni kita nampak dia memang melangkau, dia ada autonomi, tapi dia tidaklah sampai merosakkan. Dia masih baik, dia masih membuat kebaikan lah. Tapi Megan memang dilatih untuk buat baik, tapi akhirnya sebab nak buat dia punya task tu untuk menjaga dia tak sampai terpaksa bunuh sebab dia rasa itu tugas dia. Jadi nampak tak, sebab algoritma tersebut lah yang recursive tadi, dan dia akan tengok, okay, saya perlu jaga yang ni lebih. Dia bias. Dia bias untuk menjaga dia punya ahli yang diberikan task untuk dia. Jadi dia sampaikan dia dah tak peduli dah yang kemudaratan tadi. Dia sampai boleh membunuh. Jadi itu yang kita tak nak lah berlaku. But benda tu possible. Jadi kalau tanya saya personally, memang saya bersetujulah dengan kerisauan Geoffrey Hinton dan juga yang lain-lain lah. Ada beberapa lagi lah pakar yang dah mula risau dengan pengembangan AI ni. Tapi ada juga pakar, contohnya Yan LeCun dia ni adalah Meta AI Chief. Dia menyatakan benda tu tidak possible sebab kita masih boleh kawal. Tapi tu saya kata boleh kawal
bergantung kepada bagaimana kawalan yang akan dilaksanakan. Ya, betul. Yang saya baca juga, dia kata betul AI akan melangkaui kebijakan manusia, tetapi kita masih boleh kawal. Kita masih boleh kawal. Tapi bergantung kepada macam mana kita nak kawal tu. Itu yang persoalan ni, bagaimanakah yang kita akan kawal. Okay. Dan kalau sebab bila berlaku cepat, eksponensial sekarang ni perkembangan AI ni, cepat ke kawalan tu. Jadi itu yang sebab ada dua pendapat. Dua-dua pun pakar, dua-dua pihak ni pun pakar-pakar juga. Tapi ada pakar yang sangat risau, ada juga pakar yang kata tak apa, boleh dikawal. Logiknya boleh dikawal, tetapi bila dia terlalu laju, tak sempat mungkin kita nak kawal, dia dah berkembang. Jadi dan itu ada yang mengambil kesempatan. Ya, daripada itu. Daripada itu dia akan jadi lebih luar kawalan. Jadi benda tu boleh jadi luar kawalan. Betul. Ya, Prof. So the key point is it needs to be control. Kena ada satu kawalan. Tapi macam it's easy said and done kan, cakap betul, senang kan, especially when it comes to network, internet dan sebagainya. Jadi kita nak kawal, macam mana kita nak kawal, dan apa maksudnya macam menjadikan AI itu lebih bertanggungjawab? I mean from the algorithm point of view tu, macam mana nak jadikan dia bertanggungjawab sebenarnya? Okey, yang ni balik kepada developer tadilah. Kita yang nak membuatnya. Tapi kita fahamlah sekarang ni kalau developer tu kita ada banyak giant company yang lebih ada kuasa veto lah. Kita yang kecil-kecil ni bolehlah bangun kecil-kecil kan, tapi dia orang ni yang menggunakan data yang besar ni. Maksudnya di situ perlulah ada etika ya. Kita perlu adakan pelaksanaan etika. Jadi kalau kita kata yang sana, katalah kita kata di US, di Europe mungkin dah ada sikit. Jadi di sana pun kawalan tu masih dia tengah berkembang, kawalan tu tidak jelas. Okey, contohnya di China. Di China kita dah tengok ada etika dia, ada dia punya garis panduan, ada juga dasar dan akhirnya ada dia punya law, AI law. Di mana perkara tu country lain ni belum ada lagi, negara lain belum. Europe ada juga. Tapi US sendiri sebenarnya belum jelas dia punya law dia. So jadi contohnya kalau kita ambil di Malaysia sendiri ya. Sebab sepatutnya kita bermulanya dengan etika lah kan. Etika, kemudian kita melaksanakan etika, kemudian kita seeloknya kita buatlah garis panduan, selepas tu dasar. Sebab dasar mengikat. Dan law tu lagilah mengikat kan. Maksudnya you're binding lah. You're bind by the law yang kita ada. Jadi kalau kita tengok di Malaysia sendiri ya. Kalau di Malaysia sendiri kita ada guideline oleh MOSTI. Dan kita untuk tak banyak, okey, dia mesti yang buat untuk national lah, tapi guideline saja. Bagaimana dengan dasar, bagaimana dengan law yang kita sebut tadi, adakah Malaysia macam mana kan. Jadi kalau pula di Kementerian Pendidikan Tinggi ada juga guideline untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi masih kecil lah, masih kecil. Jadi kita kata tadi sini dah duk bergerak laju, sini yang dasar-dasar dengan law ni tak keluar lagi. Jadi sebab tu kita kata kita mungkin lewat dari segini, jadi benda tu berlangsung. Itu yang kerisauan tu patut ada sekiranya tak ada law. Dan kalaupun ada law, ada dasar ya, kita ada negara kita ni kena ada firewall pula nak protect. So macam tadi saya kata, kalau kita dah duplicate orang lain, macam mana kita tak nak bagi dia masuk ke negara kita? Itu juga perlu ada kan, security. So itulah antara dasar-dasar yang perlu ada dan juga law yang patut dilihat lah ya. So dan kalau kita lah, kalau berbalik pada negara Islam contohnya, sebenarnya kita dah ada pun maqasid syariah tu yang kita dah boleh ikut dah, yang menjaga nyawa, menjaga agama, akal, harta semua kan. Jadi patutnya kita boleh bangunkan kita punya dasar tu semua mengikut garis panduan yang telah ada dari segi Islamik itu sendiri. Selagi ia bermanfaat untuk kita buat. Sebab benda tu benda baik kan. Jadi itulah berbalik pada tadi yang ancaman tu, kita kena tengoklah kita dah ada ke belum. Sini dah bergerak laju. Jadi macam dimaklumkan oleh Geoffrey Hinton tu 2 dekad. Jadi mungkin juga dia akan jadi 1 dekad. Sebab kalau kita tengok teknologi punya exponential punya advancement tu sangat cepat. Itu yang mungkinlah kita risaulah dari situ. Prof, jika kita tengok from dalam Islam sendiri kan, AI ni kita nampak dia peluang, pada masa yang sama dia boleh jadi ancaman. It's a double sword thing. Semua macam tu, teknologi pun macam tu, semua macam tu. So untuk masyarakat Islam sendiri, Prof rasa
macam mana mereka boleh reflect tentang AI ni supaya they are becoming more bertanggungjawab lah Prof. Bertanggungjawab sebab kita ada responsible AI kan. Kalau dengar juga perkataan AI ni banyak sekarang ni, ada AI, generative AI, artificial generative intelligence, dan kita ada responsible AI. So jadi responsible AI tu sebenarnya kita boleh melihat lah tadi satunya, kalau guideline kita semua tu kita boleh melihat ataupun dasar dari segi maqasid syariah. Tapi kita sebagai seorang Islam juga sebenarnya kita tahu kalau apa-apa yang kita bangunkan, sekiranya apa yang kita bangunkan tu adalah memudaratkan, maka benda tu adalah against kita sebagai seorang Muslim lah. So kalau kita lihat dalam ayat-ayat Quran sebenarnya banyak jugalah ya, ada ayat-ayat Quran yang menyatakan mengenai tangan-tangan yang membuat kerosakan. So jadi tangan-tangan yang membuat kerosakan tu sebenarnya efek tu berbalik pada kita lah, sebab kita yang mencipta. Dan kita kena melihat balik, adakah ciptaan yang kita nak buat tu perlukah sampai ke tahap itu, ataupun tak perlu pun, hanya kita suka nak mencuba dan membuat hanya sebab nafsu ataupun keseronokan, nak cuba nak uji kita punya intelligence sendiri dan sebagainya, maka itu boleh memudaratkan. So saya kongsikan satu ayat di sini, surah Ar-Rum ayat 41 ya. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. So dalam Quran ni memang dah ada banyak juga ayat. So dan sambung juga, kerana Allah hendak merasakan merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang dilakukan supaya mereka kembali insaf. Jadi benda ni kalau kita tengok ancaman tadi yang mungkin dinyatakan oleh Geoffrey Hinton tu, kalau berlaku tapi sebabnya asalnya balik kepada kita lah. Perlukah kita buat sistem ataupun alat ataupun robot sampai tahap sebegitu? Perlukah kita latih sebegitu? Apa kebaikannya? Jadi sepatutnya seharusnya sebelum kita buat tu, kita semak dulu apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Kalau keburukan tu melebihi kebaikan, maka tak perlulah. Itu saja. Terima kasih Prof. There's so many things that we have to do when it comes to AI kan Prof. Ya, betul. Dan saya nampak AI ni pun it's like a power play. So every country wants their own AI. Semua akan ada perkara tersebut kerana dia ada manfaatnya, tetapi yang sama kalau tidak dikawal dia akan perlu ada kerisauan tu, perlu adalah supaya betul, kita dapat mengawal benda tu. Terima kasih Prof. Thank you so much Prof Rosalina. Until the next episode, kita akan berjumpa lagi bersama pakar-pakar, profesor-profesor kita dari Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USIM Podcast.